Jari jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti, hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Apa yang korang akan dengar pada malam ini adalah pengalaman aku bekerja di sebuah pusat karaoke misteri yang terletak di salah sebuah mall yang boleh kata sudah jarang dikunjungi. Jenis mall yang orang datang sebab nak ke tempat tertentu seperti pasaraya ataupun pusat karaoke kami. Ia tidak menjadi pilihan utama untuk orang bersiar-siar cuci mata seperti mall-mall yang lebih terkenal. Mungkin sebab bangunan mall yang lama. Nama aku Khalid. Aku ditugaskan untuk menjaga pusat karaoke yang terletak di tingkat bawah mall. Disebabkan kami mempunyai pintu yang berbeza dengan pintu mall, jadi kami dibenarkan untuk beroperasi sehingga pukul 2 pagi. Di sini ada 12 bilik. Pada satu masa, ada 2 orang staf ditugaskan untuk menjaga pusat karaoke itu. Di antara bilik-bilik karaoke di sini, bilik nombor 8 adalah bilik yang aku ingin ceritakan. Ia terletak paling hujung, lorong ke bilik tu sempit dan lampunya selalu berkedip nak padam walaupun telah ditukar berkali-kali. Apa yang kami rasa makin ganjil. Kedipan lampu tu semakin menjadi-jadi. Kalau ada orang yang melintasi kawasan tu mungkin disebabkan statik, aku tak tahu. Jadi korang boleh bayangkan, nak masuk ke bilik nombor 8 tu pun dah horor. Tapi tidak sehoror kisah yang berlaku di dalam. Pelanggan yang masuk bilik 8 selalu keluar dengan muka yang pucat. Apa tidaknya, ada benda yang terjadi kepada mereka di situ yang buat diorang takut. Ada yang masuk sekejap je. Masa belum habis lagi tapi dah kelang kabut keluar. Bila kami tanya kenapa, kebanyakan tak nak jawab. Di setiap bilik karaoke kami ni ada disediakan fungsi rakaman suara dan rakaman video. Bermaksud kalau ada yang menyanyi, suara mereka dan video mereka sedang dirakam. Jadi diorang boleh semak rakaman tu semula untuk delete ataupun simpan secara percuma. Pendek cerita, setiap sesi rakaman, suara mereka dan video akan dirakam dan boleh dimainkan semula. Berbalik kepada kejadian misteri di bilik nombor 8. Aku ingat lagi gangguan pertama yang dilalui semasa bulan pertama bekerja di situ. Ada satu malam tu, sekitar pukul 9 malam, aku kemas bilik nombor 8 selepas seorang pelanggan perempuan keluar. Dia datang seorang. Kalau ikut gaya dia ni, aku boleh agak dia ni pelajar college. Macam biasa, selepas bilik habis digunakan, kami akan bersihkan bilik untuk digunakan oleh pelanggan seterusnya. Di dalam bilik pula aku perasan 2 mikrofon masih aktif. Aku kata, bukan dia datang seorang ke tadi? Takkanlah dia nyanyi guna 2 mikrofon. Masa tu terdetik hati untuk menyemak rakaman suara. Dalam rakaman tu memang suara dia yang nyanyi. Tidak sehingga beberapa minit kemudian ada satu benda yang aku dengar buat lutut aku lemah. Selain daripada suara dia, ada satu lagi suara yang menyanyi bersama. Suara tu akan berhenti sekejap sebelum bernyanyi semula dan yang paling menyeramkan, itu bukanlah suara seorang manusia, ianya garau. Sejurus selepas mendengar suara ni, aku panik berlari keluar dan memaklumkan kepada staf yang telah lama bekerja di situ. Dia hanya tersenyum sambil bertanya, "Di mana ni Khalid?" "Di bilik 8." Aku hanya mengangguk sementara dia kata, "Di situ memang keras. Ramai yang elak masuk ke situ tapi yang tak tahu tu habislah diganggu." Gangguan tidak berakhir di situ. Seminggu selepas tu, ada 2 pelanggan lelaki. Diorang ni rakan sekerja berkunjung ke pusat karaoke nak melepaskan stres kerja. Diorang masuk ke bilik nombor 8. Bila diorang keluar, salah seorang terdiam. Padahal kedengaran dari sebalik kedapan dinding. Punyalah huha-huha diorang menyanyi di dalam. Lagu Awi lah, lagu Search lah. Tapi sekali keluar, diam pula. Kawan dia seorang lagi nampak pucat. Aku tanya, dia okey ke tak? Dia cuma cakap rakaman video tadi macam pelik. Selepas diorang beredar, aku masuk bilik dan tengok rakaman video yang dia maksudkan tu. Rakaman bermula. Semuanya nampak normal, tidak sehingga di minit ke-15. Masa tu diorang tengah nyanyi lagu Isabella. Terjerit-jerit macam nak putus tekak. Tapi bila part chorus, dia terhenti.
Aku perasan masa tu mata dia tertumpu di sudut bilik. Aku perhati betul-betul, itu adalah kelibat seorang budak lelaki yang tersenyum kepada mereka berdua. Mata mereka bertentangan, membuatkan nyanyian lelaki tu off-key. Apalagi diorang berdua kelang kabut keluar, tidak berkata apa-apa dan berlalu pergi. Kejadian mula menjadi semakin gila. Ada satu malam, sekitar pukul 10, pusat karaoke itu memang tidak sepatutnya ada pengunjung sebab hari itu hari bekerja. Tapi dari bilik ke-8, kedengaran suara seseorang sedang menyanyi. Tak mungkin, bilik tu sepatutnya kosong. Aku toleh ke arah rakan sekerja aku yang duduk di sebelah yang dah hampir separuh tertidur. Aku berbisik, kau dengar tak? Dia buka mata sikit sebelum kata, dengar apa? Dari bilik nombor 8, jangan layan sangat. Kalau kau rasa nak pergi tengok, kau pergilah. Tangan aku masa tu dah ambil kunci spare. Maka dengan itu, perlahan-lahan, kaki melangkah ke lorong hujung menuju ke bilik 8. Semakin dekat, semakin jelas suara nyanyian tu. Ganjil, ini bukan suara yang datang dari speaker. Sesiapa yang menyanyi itu tidak menggunakan mikrofon. Lampu di depan bilik 8 semakin kuat berkelip. Aku semakin berdebar. Pintu di setiap bilik mempunyai gelas 4 segi tembus pandang. Aku cuba tengok siapa yang berada di dalam bilik tu melalui gelas tu. Apa yang aku nampak adalah seorang wanita yang duduk di dalam kegelapan. Badannya tegak memandang ke depan. Tak ada mikrofon, tak ada remote. Saat itu aku tahu itu bukannya manusia dan bergegas kembali ke kaunter. Di hari yang lain pula, kami dikunjungi oleh satu pasangan. Datang waktu tengah malam, sekitar pukul 11.30 lebih. Masuk ke bilik nombor 8, walaupun kami dah cadangkan bilik yang lain. Diorang nak di situ juga. Mungkin sebab lokasinya paling hujung. Entahlah apa yang diorang nak buat. Diorang masuk dan kedengaran suara diorang menyanyi. Tapi ganjil, bila pasangan tu tidak keluar-keluar. Bila masa diorang habis, aku siap bagi can lagi 30 minit. Iyalah, memandangkan tak ada orang. Tapi diorang masih tak juga keluar. Aku pergi cek di bilik nombor 8. Mengejutkan bila tiada sesiapa yang berada di situ. Tak mungkin, sebab kalau diorang keluar, memang aku akan nampak sebab satu-satunya jalan keluar adalah melalui kaunter. Apa yang lebih ganjil, rakaman video dan audio pun tiada pada waktu itu. Ibarat tiada sesiapa yang menggunakan bilik nombor 8. Tapi kejadian yang paling ganjil berlaku di sini melibatkan seorang wanita lewat 40-an. Dia ni selalu datang seorang, tapi dia hilang tanpa jejak. Dia datang hari Selasa malam, bilik yang sama, lagu yang sama, tapi minggu tu dia tak keluar langsung dari bilik. Pihak polis datang semak CCTV, tidak menunjukkan tanda-tanda dia keluar dari bilik tu. Tapi bila disemak rakaman terakhir dia di dalam bilik, ada sesuatu yang membuatkan kami menggigil. Dalam rakaman tu, dia mula nyanyi lagu seperti biasa, tapi suara dia mula berubah separuh jalan. Makin lama, semakin kuat, semakin tajam. Macam ada dua suara bertindih. Satu suara dia, satu lagi suara yang hampir sama, tetapi lebih garau. Akhirnya suara dia senyap dan suara kedua teruskan sehingga habis lagu. Dalam rakaman tu dia berhenti bergerak tapi mulut masih terbuka, tapi suara yang keluar bukan milik dia. Rakaman berakhir menunjukkan yang wanita itu keluar dari bilik, tapi ganjil. Seperti yang aku kata tadi, rakaman CCTV di luar tidak menunjukkan yang dia pernah keluar dari situ. Mula-mula kami fikir bilik tu ada penunggu, macam cerita-cerita hantu yang kita selalu dengar. Ada yang kata ada budak yang pernah jatuh dari tingkat atas, tapi semua tu tak pernah ada di dalam rekod rasmi. Tiada laporan, tiada berita, cuma kabar angin. Aku tak tahu kalau semua ni ada kaitan dengan kejadian-kejadian misteri di sekitar kawasan pusat karaoke kami. Kisah bilik 8 sudah menjadi terkenal di kalangan mereka yang selalu berkunjung di sini. Hanya beberapa bulan yang lalu, lorong ke bilik 8 ditutup oleh papan plywood yang tebal. Tiada siapa yang dapat masuk ke situ lagi. Tidak kami, tidak pengunjung. Walaupun tidak boleh digunakan lagi, tetapi bilik nombor 8 masih ada. Ada ketika kedengaran suara sesuatu yang bernyanyi di dalam.